Okey, sambung cerita tadi, sudahlah. Okey, faham dan setuju sudah. Okey, kalau siapa rasa nak kata setuju tu teruklah. Okey, bersangka baik saja. Okey, teruskan. So, sekarang setuju kat mana? Okey, setuju kita kat Bari. Tolonglah Bari dengar sekali sahaja cakap Mami. Sekali je minta Mami, penat dah abang. Mami penat sangat-sangat dah cari sekolah kat abang ni. Mami penat, tolonglah dengan tok macam ni. Dengan Mami kena tipu dengan orang. Dengan Mami susah lah ni dengan Mami. Dengan datang ni Mami buat silap ni, abang 2 juta Mami rugi. Macam tu. Jadi dia pun jadi, mungkin dia kesian ataupun Allah dah terlembutkan hati dia. Dia kata okey lah, abang sekolah lah. Dia kata macam tu, dia abang sekolah sini lah. Dia sekolah Syed Omar tu. Dan setuju ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat pengetua tu. Setuju ingat lagi masa setuju bawa keputusan tu, seperti rayu. Setuju duduk hampir melutut kat cikgu tu. Saya kata, cikgu terimalah anak saya. Dapatlah kelas belakang pun tak apa. Saya tak mau pergi sekolah lain. Sebab saya nak anak saya duduk vibe yang betul, cikgu. Sekolah yang bagus. Kalau cikgu hantar anak saya pergi sekolah yang tak bagus, anak saya akan jadi tak bagus, cikgu. Jadi tolonglah cikgu, saya nak nama sekolah ni. Lepas tu dia kata, tengok keputusan ni, tak boleh ni, teruk sangat. Sebenarnya terima kasih sangat-sangat kat cikgu Nur Aniza tu. Sangat-sangat. Sebab dia lah Bari boleh jadi orang lah ni. Lepas tu anak sebenarnya semua gagal hampa. Semua gagal. PJ sahaja D. Link semua gagal. Tak salah Bari sebab kehidupan dia tu bawa benda tak macam mana, sukar perjalanan dia lalui itu sukar. Lepas tu cikgu kata okey, kita cuba dulu 3 bulan. Dia kata kalau 3 bulan Abang tak komit, Abang tak okey, kita terpaksa buat keputusan. Dan dia kata tu sebenarnya tak okey. Saya janji cikgu, saya masa tukar sekolah ujung term form 4 bulan 9 2023 ujung term form 4. Nak masuk titel 5 dah lah maksudnya. Lepas tu dia kata kita tengok keputusan. Lepas tu salah sebab tak bawa balik anak. Anak bukan kita benci, mak dia yang pulun sampai kata jangan kata salah pa. Itulah macam tu. Anak sebenarnya macam anak saya fail semua. Okey, lepas tu cikgu kata tak apa, saya bagi peluang, tapi saya tak boleh bagi kelas yang bagus. Saya bagi kelas belakang dan puan kena tahulah kelas belakang ni biasalah budak-budak tak mau main sekolah. Tapi tak apalah sebab anak-anak sekolah tu masuk je lah. Jadi pesan kat abang. Abang dulu boleh serta dah ambil bang. Lepas tu pesan kat abang. Abang, kita ni tak pandai. Kita dapat sekolah pandai ni. Bersyukurlah, mungkin kan kebaikan Mami tolong orang ke, ataupun Tuhan nak tolong kita ke abang. Kita tak tahu. Lepas tu tak apa, abang macam ni. Mami tak harap pun abang lulus ke tak lulus. Tak apa, abang tak lulus tak apa. Abang mengaji je. Aku memang macam tu kat anak aku. Abang ngaji je, tak lulus pun tak apalah abang. Jadi keluaran produk sekolah dengan Syed Omar. Dia kata macam tu kat dia.